semalam berlangsunglah Biro Politik UMNO bersidang. Seperti mana yang semua tahu, Biro Politik UMNO ni pemimpin UMNO lah. Tapi dia bukanlah MKT UMNO. Jadi keputusan semalam sampai sekarang kita tak tahu. Tak ada keputusan official, tak ada. Tak ada kenyataan daripada Setiausaha Agung UMNO berkenaan dengan apa yang diputuskan dalam Biro Politik semalam. Tak ada. Jadi, sepun korek-korek jugalah maklumat daripada kawan-kawan yang dulu yang masih dengan UMNO lagi ni. Dia kata kononnya ramailah yang tak bersetuju dengan Muafakat Nasional. Kita pun tengoklah. Ada sebilangan mereka ni tak setuju dengan Muafakat Nasional. Tak setuju dengan Dr. Kamal Saleh lah, Ketua Pemuda UMNO. Malah Dr. Kamal Saleh pun teruklah dibantai kan. But kita faham lah, this is politik, kita faham lah. Cuma kita nak tahu apakah keputusan daripada Biro Politik UMNO. Okay. Apa yang korang tahu? Apa yang korang tahu dalam keputusan Biro Politik UMNO ni? Apa dia? Zahid bagi tahu takkan tebuk atap. Betul? Takkan tebuk atap. Okey. Dan saya nak bagi korang dengar, dengar dengan teliti. Dengar dengan teliti. Lepas tu saya akan tanya balik kat korang, kita akan dengar sekali lagi sama-sama. Ni knowledge ni. Dengar Okay. But sebelum tu saya nak bagi tahu, UMNO dalam kerajaan perpaduan hari ni, UMNO menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Anwar Ibrahim tak menang pilihan raya. Tak. Kerajaan perpaduan disarankan oleh Yang di-Pertuan Agong waktu itu Sultan Abdullah. Bukan Anwar Ibrahim. Okey? Jadi kerajaan perpaduan ini Yang di-Pertuan Agong yang sarankan suruh ditubuhkan, yang mana mula-mula ditawarkan kepada Tan Sri Budi Yassin. Bila Tan Sri Budi Yassin tak nak, barulah Beruk Mak Ye ni cepat-cepat sign. Nak jadi Perdana Menteri. So, bila Zahid Hamidi bagi tahu, kita takkan tebuk atap dan kononnya ramai yang tak setuju dengan Muafakat Nasional. Apa Zahid cakap? Menarik ni. Sebab orang tak perasan. Saya memang perasan. Kita cakap bab ni. Bidang kita. Orang lain sembang apanya. Orang lain tak pernah ada jawatan dalam parti pun. Ada geng cium spender, saling kongkang. Lepas tu ada satu ketua penerangan pemuda tu pun dilantik. Tapi sembang macam pandai. Pandai pun bendanya, kau tak ada. Dengar. Ni best ni. Ketua Pemuda telah membuat pembentangan terhadap resolusi yang telah dinyatakan berikutan daripada konvensyen Pemuda UMNO pada 3 bulan yang lalu, dan kami telah membincangkan secara terbuka dan kami telah melakukan semua penelitian dan perincian terhadap saranan pemuda itu, dan tidak ada keputusan muktamad yang telah dicapai, dan insyaAllah ini adalah satu keputusan besar yang akan dibuat oleh parti. Dan tidak ada keputusan muktamad. Nak keputusan muktamad apa lagi? Kan UMNO dalam kerajaan perpaduan bersama dengan Anwar Ibrahim. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kenapa nak bagi tahu belum ada keputusan muktamad? Betul tak? Betul tak betul? Dan dengar. Dengar saya cakap. Dengar. Dan insyaAllah ini adalah satu keputusan besar yang akan dibuat oleh parti, dan apabila tiba waktunya kita akan mengumumkannya. Apa dah jadi bincangkan? So, keputusan belum muktamad. Kau dalam kerajaan, apa yang belum muktamad lagi? Kan kau dalam kerajaan, kau sokong Anwar Ibrahim. Dan keputusan besar akan diumumkan. Tadi kata belum ada keputusan muktamad. Tapi ada keputusan besar yang akan diumumkan. Come on.
Tak, Zahid cakap, bukan aku cakap. Dan insyaAllah ini adalah satu keputusan besar yang akan dibuat oleh parti. Dan apabila tiba waktunya, kita akan mengumumkannya. Apa dah jadi bincangkan dalam mesyuarat biro politik semalam? But whatever pun, kita kena tunggu persidangan Agung UMNO lah. Persidangan Agung UMNO nanti, barulah dia akan, kita tengoklah perwakilan UMNO ni. Apa yang perwakilan UMNO akan bahaskan. Cuma, Zahid betul lah, dia anak murid Anwar Ibrahim. Saya dah ulas tempoh hari. Mungkin ni juga adalah game nak tarik tali, nak bagi tekanan kepada Anwar Ibrahim. Whatever lah. Mungkin betul ini satu wayang daripada Zahid. Tapi macam saya bagi tahu, kita dalam isu ni kita berlapang dada. Kita nakkan penyatuan orang Melayu. Kalau mereka ada niat tak betul, itu terpulanglah. Tapi kita ni, kita ikut Tun Mahathir guys. Tim Malabot kita ikut Tun Mahathir. Tun Mahathir kata, satukan orang Melayu. So kita terimalah penyatuan ni. Kan? Kita terima dan kita nak selamatkan negara. Kita nak buang Anwar Ibrahim. Sebab itu bila Zahid bagi tahu, tidak akan tebuk atap. Kenapa nak tebuk atap? Yang kita nak buang ni Anwar Ibrahim je. Dan apa istilah tebuk atap? Tebuk atap kalau kau menang pilihan raya. Masalah, siapa pun tak menang pilihan raya. Macam mana pula orang lain kata, oh ini kerajaan tebuk atap. Tebuk atap macam mana kau tak menang pilihan raya? Kan saya bagi tahu. Kalau siapa dapat buktikan 2022 Anwar Ibrahim menang pilihan raya, aku telanjang lah. Setelanjang lah. Sampai sekarang tak ada seorang pun dapat buktikan. Saling kongkang pun tak dapat buktikan. Takkan dia tak nak tengok setelanjang? Dia mesti ingat dia nak tengok setelanjang kan? Tak ada. Sampai sekarang tak ada siapa pun dapat buktikan Anwar Ibrahim menang pilihan raya 2022. So macam mana istilah tebuk atap? Tak ada istilah tebuk atap sebab kerajaan ini kerajaan yang di-Pertuan Agong. Kerajaan perpaduan. Kerajaan yang sepatutnya semua sekali. Tak ada pembangkang. Jadi sekarang ni apa Zahid cakap tu betul lah. Sebab apa? Ini bukan tebuk atap. Kita nak buang Anwar je. Setuju tak? Kau setuju tak setuju? Saya setuju. Yes. Dia tak boleh guna. Tak ada istilah. Saya ingatkan tak ada istilah tebuk atap. Tak ada siapa menang pilihan raya. Kalau dia menang pilihan raya, bolehlah kita kata tebuk atap. Ini bukan tebuk atap. Ini kerajaan agung. Dia orang lupa ke? Dia orang juga bagi tahu ini kerajaan agung, kerajaan agung. Cuma dalam isu UMNO ni, kita faham kepimpinan UMNO ni Anwar Dinas. Yang nak jatuhkan Anwar Ibrahim ni bukan UMNO. Yang nak tarik sokongan ni bukan UMNO. Yang tak sokong Anwar sekarang ni, yang nak tarik sokongan daripada sumber yang sedapat adalah 15 orang ahli parlimen UMNO BN. 15 orang. Daripada 30 ahli parlimen Barisan Nasional, 26 UMNO, 3 BN, ada 15 orang ahli parlimen yang nak tarik sokongan daripada Anwar Ibrahim. Inilah dia. So kalau ikut perlembagaan, bukan parti, tetapi ahli parlimen. Jadi kita tunggulah. Kita tengok game ni. Enjoy the show guys. Enjoy the show, enjoy the game. Korang kena enjoy. Jangan stres. Jangan stres. Enjoy seronok. Tengok diorang ni. Tengok kebodohan. Kita sekarang ni tengah revolusi kan? Kita sekarang ni tengah revolusi. Kita tengok diorang ni satu-satu. Menjengkelkan, memualkan. Kita tengok kan? Kepada yang bukan daripada Tim Malabot kan? Kita nak reset kan? Nak betulkan balik. Nak selamatkan negara ni. So sekarang ni tengah revolusi. Kita tengok benda ni. Cuma kita nak bagi tahu. Apa saja tindakan kita. Mesti ikut perlembagaan. Mesti ikut undang-undang. Mesti ikut tu. Jadi sekarang ini. Kita tengok. UMNO punya move. Kita tengoklah. Cuma ada orang kata. Ahli parlimen UMNO kalau tak ikut kata parti, walaupun ahli parlimen
tetapi dia tak ikut arahan parti, boleh kena denda 100 juta. Wah. Saya nak bagi contoh. Dah ada dah benda tu. Guys, enjoy the game. Zuraida Kamarudin, Zuraida, mantan ahli parlimen Ampang, 2020, apabila dia pun tak sokong Pakatan Harapan, okey, kan ada beberapa belas orang tu, PKR saman dia 100 juta, 10 juta. Dia ada buat perjanjian sign, PKR saman dia 10 juta. Yes. Mula-mula mahkamah buat keputusan, dia kena bayar 10 juta. Tapi tempoh hari, mahkamah buat keputusan, dia kena bayar berapa banyak? Berapa banyak? Siapa tahu? Dia kena bayar 100,000 je. So, UMNO kata, UMNO kata, 100 juta kalau ahli parlimen tak ikut arahan parti. Mahkamah dah buat keputusan dah. Dan paling penting apa? Kita ni, dalam negara kita, paling tinggi adalah perlembagaan. The Supreme ni, perlembagaan persekutuan. MOU ke apa, memorandum ke, semua tu tak terpakai. Yang penting adalah perlembagaan persekutuan. Yang mana dalam perlembagaan persekutuan, hak ahli parlimen untuk memilih siapa Perdana Menteri yang dia nak sokong. Suka hati dia lah. Dan hak dia juga untuk tak nak sokong siapa Perdana Menteri yang dia tak nak sokong. Hak dia juga. Jadi sebenarnya, kalau tanya dengan saya, semua tak valid sebab dia telah melanggar perlembagaan persekutuan. Jadi, kita enjoy the show, enjoy the game, guys. Enjoy. Korang kena saksikan ni. Kita nak reset benda ni. Kita ikut perlembagaan, ikut undang-undang.